Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini ialah Puan Pengetua SMK Bukit Kepayang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan, izinkan saya menanyakan beberapa soalan kepada Puan. Ya, silakan. Apakah harapan Puan Pengetua terhadap pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki SPM 2025? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua calon SPM 2025 SMK Bukit Kepayang. Harapan cikgu adalah untuk anda semua teruskan usaha. Yakinlah dengan diri sendiri dan juga sentiasa berdoa kepada Allah SWT bahawa anda akan mendapat kejayaan untuk SPM 2025 yang bakal menjelang tiba pada 3 November ini. Ingatlah anak-anak bahawa tidak lama lagi anda akan menghadapi satu perjuangan dalam hidup anda, maka gunakanlah masa sisa-sisa masa yang ada ini untuk teruskan bekerja keras, mengulang kaji dan juga bersungguh-sungguh di dalam memahami segala pelajaran yang telah cikgu sampaikan, dan jangan lupa untuk sentiasa membuat ulang kaji di sekolah ataupun di rumah. Anak-anak, sentiasalah jaga kesihatan agar anda di dalam keadaan yang optimum untuk menghadapi peperiksaan SPM 2025 nanti, dan juga sentiasa mintalah restu daripada ibu bapa dan juga guru-guru. Nasihat cikgu adalah agar anda sentiasa mengingatkan diri sendiri bahawa kita harus mempunyai grit. Grit itu akan membawa anda ke satu tahap di mana sentiasa tabah dan sabar dalam menghadapi pelbagai ujian sehinggalah anda berjaya menduduki peperiksaan SPM 2025. Buat anak-anak, kata-kata cikgu yang terakhir adalah untuk anda sentiasa ingat, sepakat hidup cemerlang, aspirasi dicipta, kejayaan dijulang, kepayang gemilang. Anak-anak, sentiasalah ingat moto sekolah kita, iaitu sepakat hidup cemerlang, aspirasi dicipta, kejayaan dijulang, kepayang gemilang. Adab dijunjung, ilmu disanjung. Up Kepayang, up Seremban, up Nagawi. Okey, terima kasih Tuan Pengetua. Okey, sama-sama.